Hello guys, it's me, Jimja. Jadi kita akan main game Climb and Jump Roblox. Jadi harap kita boleh selesaikan. Let's go. Tak ada muzik kan, tak tahu, takut copyright pula. Awal-awal dah takut copyright kan tiba ke take down channel, susah pula. Kita lompat tu, sama-sama kita lompat, kita buat cakap pula kan. Baru-baru ni ada macam YouTuber kecil juga ha. Dia punya subscriber pun lagi tinggi. Lepas tu wish dah ada komen-komen sikit kan, cakap oh best tu ni kan. Lepas tu dia post dekat channel dia, support geng ni, apa YouTube tu pun best. Dah harusnya ada orang nak ni, orang tolong kan, orang support. Benar bestnya apa. Gila tak best, orang support baik. Main game macam biasa pun. Lama juga jump down to get off, dapat duit. Faham? Tekan Y, how? Macam mana tekan auto climb ni? Suruh tekan Y. Apa? Pakai PS4 controller, mana ada Y? Ada peta X segitiga dengan bulat je. Mana ada Y? Bukan Xbox punya controller. Suara pun tak ada. Game macam ni susah sikit tau, kena tak lagu sendiri. Apalah. Kita baru 100 pula, 980 dekat 1000 tu 1000 M, 1000 meter, 1 kilo lah tu kan, ke tak? Okey. Shop. Sekejap kita tekan shop dulu. Ni dapat apa lah? Oh kena bayar je. Tak ada duit lah. Oh ada tonton sahur. Tonton sahur Carolina. Oh tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Oh, tekan segitiga, nanti lompat. Boleh buat apa je, macam ni je. Kita lompat lah, dapat 78 pun boleh. Wow, pong. Macam tu dapat duit. Dia mematikan juga. Mematikan. Apa benda ni? Ada apa benda ni, petak-petak ni? What the hell? Oh. Ada kepak. Wow. Kita ni jalan tu. Apa ni? Telur. For what? Tepilah 200. Berapa mahal? No. Apa ini? No. Kita try beli ni ya.
Uh. Okey. Dapat sayap. Sayap ni untuk apa siap? Wow. RM0. Oh. Lagi cepat. Faham? Kita atas apa? Tekan segitiga. Oh. Patut orang kaya. Oh. Kita capai 2 kilometer dulu. You are getting tired. Boleh penat ke game ni? Boleh pula penat pula. Sampai ni 2 kilometer. Bapak laju. Oh, itu dia punya pad. Ingat 3 orang di atas. Bapak scam. Lagi sikit. Lagi sikit je nak 2 kilometer. 1819 lagi 200 pula. 2 kilo. Jap. Beza 2 kilo tu berapa persamaan meter Wah, dah penat. Kita lompat. Nah. Stylo siap. Berjoget siap. Boleh beli yang lain. Yes. Cantik lah dia punya ni. Apa panggil? Kepak ni. Kepak ayam. Garang oh. Kena dengan muka aku. Dia senyum macam tu. Oi nah. Ni masih laju Oi nah, lajunya. Tolong cepat 2 kilo. Apa benda tu? Ada parachute. Ni budak PUBG ni. Game PUBG. Melepas awan. Alah kacau ada ni. Burung apa ni tak bergerak pun? Burung puyuh Burung apa tu man? Burung puyuh. Burung apa tu man? Kita jumpa dekat 2 kilometer. Alamak, dah penat. Kita turun. Kita beli kepak baru. Dia joget tak? Oh, joget. Ui nah. Stylo siap. Uish. Tapi tak cantik kepak ni. Kepak ni tak cantik. Kepak putih. Ya Allah. Kepak ni tak cantik lah. Kita try. Laju siap. Kita tak sampai 2 kilometer ni. Jatuh lagi. Duduk diam apa Asyik tempat sama je. Uish. Dah lebih ni. Kalau tengok dekat kiri tu kan, 2 kilometer kita dah lepas sikit. Jadi inilah penampakan 2 kilometer. Nampak bayang bawah tu. Kau dah laju gimana? Kita lompat tu. Joget. Oi nah. Dapat duit banyak Aduh, tak ada duit. 200 ni boleh beli ni kita ni kita habiskan konten dengan kita gacha telur emas. Kita target warna kuning.
warna kuning ke atas lah. Warna purple dengan biru kita tak nak. Walaupun saya punya favourite colour warna purple, tapi saya nak kuning. Okay, macam mana kita menetaskan dia? 1, 2, 3. Kita pakai apa? Pakai hidung. Kita kan pakai hidung. Warna merah. Aduh, anjing ni buat apa? Tak nak anjing. Kalau ada anjing lagi laju apa? Kita try. Macam sama je. Oh ni. Ceng. Itu je lah. Dah 14 minit ni. Dah rekod 14 minit ni. Okay, jadi itu je lah konten saya. Nampak tu ada Paris punya Menara Paris. Kita akan endkan video kat sini. Okay, jadi kalau korang suka, korang like, subscribe dan komen lah video apa, konten apa nak saya main. Jadi lupa saya nak berterima kasih dekat seorang YouTuber ni lah. Apa nama dia? Nuhan Skywalk E. Dia support saya lah. Dia buatkan saya lebih semangat nak buat konten. Jadi korang punya komen tu berpengaruh tau. Semangat dekat YouTuber apa kan. Jadi kalau boleh tolong support lah. Ada lagi yang YouTuber daripada negara sendiri kan. YouTuber daripada YouTuber Malaysia yang beginner. Tapi kan banyak aja YouTuber Malaysia tapi tak disambut, tak disupport kan. Macam mana kita nak berkembangkan lagi kan. Jadi itu je lah. Yang penting korang subscribe, like and komen ke apa kan, bagi semangat ke apa. Barulah rajin kita orang nak buat ni video konten. Ingat konten ni konten ni susah dah nak buat. Yang penting korang ni korang support. Okay, jadi jumpa the next content. Bye bye. Macam mana nak emote macam ni Okay, bye.